Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pok Su semula di Radio Visual Business. Okey, adik-kakak. Jadi sebagaimana biasalah di Radio Visual Business, Pok Su akan ngayak-ngayak alah ke kedai-kedai saya sobat kita, antara sasah peniaga kecil. Jadi hari ni Pok Su tak lewat jauh. Pok Su masuk ke dalam pasar Wak Kacik Iyih ya adik-kakak. Apa pun sebelum tu Pok Su nak minta adik-kakak untuk sama-sama muat turun RTM Klik bagi memastikan adik-kakak tidak terlepas dengan terbitan-terbitan RTM yang eksklusif. Jadi adik-kakak tanpa bermasa, Pok Su bawa ABJ singgih. ABJ singgih, orangnya tubuh. Comel tubuh dia, duduk ke dalam senyum. Mungkin laku kali hari ni, nego ini. Jadi sebelum tu Pok Su nak berkenalan dulu dengan ABJ. Nak tanya khabar lagu mana background ABJ ni. Dari segi bak nego tu kita tak tengok. Cuma nak berkenalan dulu lagu mana. Nama kita ni Muhammad Hamzah Rizal bin Zakaria. Umur kena ke? Royak lah. Royak lah. 49 tahun. Nego sini lama dah lah. Lama dah. Kali ikut kira berapa tahun dah nego sini? Kalau kedai ke singgah ni lebih kurang dalam 5 tahun. 5 tahun. Tapi di Wak Kacik Iyih ni lebih kurang dalam 21. Maknanya anak jati Wak Kacik Iyih ke lagu? Kita bukan anak jati sini tapi kita asal London. Asal London. Tapi main nego sini. Iya. Dulu asal nego kain baju. Kain baju. Okey. Baik, bak kain baju. Kita nak tahu, Pok Su nak tahu dari segi bak ABJ ni mula ke perniagaan. Adakah jumpa-jumpa celik-celik tu singgah selalu ataupun lagu mana? Gano pucuk cerita. Cuk dipersilakan. Singgah. Cuk cerita lagu mana? Singgah ni bermula dia dalam PKP. PKP. PKP ya. Jadi orang kata perbincangan lelaki bini lah. Jadi setuju nak buat kedagang ni lah. Jadi apabila kita cuba buat tu ada sambutan. Ada sambutan. Jadi apabila ada sambutan kita teruskan juga. Ya. Siapalah don. Okey. Baik. Antara menu-menu lauk-lauk terhidang lah jak Pok Su masuk dalam kedai tak ni. Nampak ke banyak ke makan kapur lauk. Memang. Kita sini betul-betul kapur. Ya. Tak ada makan hak luar tak ada. Lidah ke, perut ke. Lepas tu ikan rebus ada, ayam asam ada, macam-macam lah. Kita makannya kapur semua. Ya. Cuma hak lebih dikenali singgah lah. Singgah lah. Singgah. Okey, baiklah. Lagu mana boleh tercetuhnya napuk nak buka singgah? Sedekah banyak lagi benda lain. Hak orang pakak duduk horo, pakak duduk badi buat. Lagu mana? Kita buat benda hak kita buat. Kita cuba buat. Ya. Kelantan ni memang orang kata kan masa mula-mula nak buat. Ya. Mula-mula nak buat kata kan singgah rumah boleh buat. Singgah rumah. Tapi apabila kita cuba olah singgah kita tu dia rasa lagu lain. Lain sih. Lain. Kita serupa hak rumah. Pulak. Tu jadi kalau kita apabila tanya kita bagi pada customer kata okey. Beres belaka. Kita cuba teruskanlah sampai kali ni. Lagu tu. Okey, ABJ. Antara orang panggil lah dari segi bab pulangnya modal lah. Dari segi bab modal nak boleh ke setahun ni lah. Nego ni semestinya kena cek dia ni. Antaranya lagu mana? Acuk cerita tu. Kalau nak kecek bab modal memang sakit. Mula-mula. Memang sakit. Ya. Sebabnya dengan keadaan kos kilo ni barang semua mahal. Tapi setakat hari ni alhamdulillah. Boleh atasi lah masalah-masalah. Okey, baiklah. Dari segi bab niaga ikan singgah ni lah ni. Orang panggil tidak tercetuh kau untuk orang panggil Allah lagi dari segi bab singgah. Kita boleh katakan cuba perbaiki, cuba tambah-tambah menu lah gapo-gapo patut hari-hari. Ya. Tapi dari segi singgah tu rasa cukup setakat tu dulu. Cukup setakat tu. Sebabnya kita nak baiki-baiki kan takut jadi lagu lain pula. Takutnya customer lari pula. Ya. Okey, ABJ, Pok Su nak tahu juga dari segi bab dari segi bab nego ABJ ni. Kalau nak agak ke ABJ sore caca duk main singgah, duk main sup perut lah begitu gini. Ndak, lagu mana ABJ urus ke perniagaan ABJ ni dengan anak-anak buah lagu mana? Kita setakat ni alhamdulillah kita ada 8 orang staff. Semua boleh katakan hak salih backup belakang. Ni 8 orang staff. Bagi tolong tokak. Bagi tolong tokak. Demo ni memang beri kerjasama sepenuhnya. Okey ABJ. Pok Su nak tahu juga dari segi bab sasaran negara ABJ ni. Adakah orang panggil ABJ nego ni hanya sekadar untuk orang panggil rakyat marhain ke kelas-kelas kita orang tak ada orang kapur ya ke ataupun untuk sasah orang atas nego ni kita tuju pada semua. Rasa kata setakat hari ni lah boleh kata ke hak mana bagi makan tu boleh katakan kena dengan selera lah. Ya. Antara VIP pun ada juga. VIP pun ada juga. Datuk Tan Sri ke apa mari Datuk. Jadi maknanya kalau nak
Sehingga BJ ni Datuk Datin pun kira pakai makan Walaupun apa mari pakai. bukan bilik ekor pun customer Datuk Datin mari duduk juga. Ya, ya, Mesti ya. mari, mesti repeat. Setakat hari ni. Okey BJ. Dari segi bab dagat Pak Su nak tahu juga adakah BJ ni menggunakan platform hak mudah hari ni sebagaimana contoh ini kat media sosial. Kalau dulu duduk laut. Duduk laut gitu Duduk laut, royak sepatah, pergi mari. Kita dalam media sosial ni baru dalam 2 tahun. Baru berani buat. Antara Antaranya berani tu kita. apa? Malu sebab kecek gapo gitu gini jadi kekok. Tapi lepas sebelum 2 tahun ni kita cuba memberanikan diri. Masuk ada TikTok, Facebook, kita kecek sendiri pun ada. Tapi kita ni kita pakai staff lah bagi hak je kecek. Bagi promosi lah. Bagi promosi. Okey, selain di TikTok mana lagi? Kita Facebook baru tu lah. Ya. Lepas tu dalam WhatsApp status kita lah. WhatsApp status. Okey, baik. Baik, Abang J, Pak Su nak tahu jugalah dari segi bab permulaan nego Abang J ni, adakah 100% daripada modal Abang J sendiri ataupun berekek dengan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan ke? Tak ada. Semua kita sendiri. 100% daripada Abang J sendiri lah. Kau kata gunung ring tu lepak kerak ni. Ya. Tapi ring tu lepak kerak pun boleh lah rasa 2 kedar dah. 2 pintu dah ni. Alhamdulillah. 2 pintu. Tu dia adik-adik. Okey, Abang J, Pak Su nak tahulah dari segi bab hak ngelah ni. Hak ngelah. Nego ni, Pak Su mau hidup Pak Su, jumpa orang nego ni, dia tak ada royak kahwin nego senang. Tak ada. Tak nego senang. Senang pak lo. Allah tak ada sikit abuk pun susah. Pak Su, lah, tak raja dengar lagi. Cuma Abang J, Pak Su nak tahu. Abang J cerita Kita dari ni segi bab macam kita dididik daripada orang tua kita. Sabar. Kena usaha. Ya. Dah ada sabar nak tunggu orang mari. Kena orang panggil Kena geruk. kena gerak. Macam kita dengan pasal kita lagi. Lagi tu kita cuba buat. Kita cuba orang tak biasa mari, kita panggil. Ya. Kita belanja. Ibarat gitu. Nak ubi orang rasa. Ya. Orang panggil Kita tak kata menu kita ni sedap. Cuma kata setakat orang dia makan kena kata kekok. Siapa-siapa tak biasa mari, kita cuba panggil. Siapa nak tahu nak bayar kita kata. Ya. Apa Terah dulu. Hak tentunya kat mari pula. Mari pula. Kena bayar dah ni. Eh? Hak mari pula kena bayar. Hak mari pula kena bayar lah. Tengok keadaan. Tu dia. Okey, baiklah. Abang J, Ya. Pak Su pun lah penguju dah. Beres. Jadi Pak Su nak minta apa dah ni? Hak lah kata-kata akhir lah daripada Abang J nak nyapa kepada sasak pelanggan Abang J, penonton kita hak ada di RVB, pendengar kita hak tengah dengar di RVB. Dipersilakan lah. Kata kan terima kasihlah kepada pelanggan-pelanggan kita hak selama ni hak duk support kita. Lepas tu pula hak mana tak biasa mari lagi cubalah mari. InsyaAllah kita cuba lagi sebaik mungkin. InsyaAllah. Okey, tu antaranya sebagai Pak Su duduk perhati ke Abang J lah dari segi bab pertanyaan apa sebab ni. Abang J ni selain daripada produk Abang J orang panggil mementingkan orang panggil keselesaan pelanggan. Hak tu. Hak tu paling utama. Okey. Baiklah adik-adik. Kita pun lah penghujung dah untuk Radio Visual Business. Apa pun, Pak Su nak minta untuk kali kedua untuk sama-sama buat turun RTM Klik bagi matikan adik kakak tidak terlucuk, tidak terlepas dengan rancangan-rancangan eksklusif terbitan RTM. Kita jumpa semula di tempat lain, di masa lain bersama Pak Su di Radio Visual Business. Okey, Assalamualaikum.